Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu isu yang penting dalam ekonomi Islam, iaitu hukum pengambilan cukai terhadap barangan terlarang, khususnya rokok dan arak. Isu ini sering menjadi perdebatan kerana ia melibatkan dua perkara utama, iaitu keperluan ekonomi negara dan juga kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Jadi, dalam Islam, barangan seperti arak adalah haram secara jelas, manakala rokok pula dihukumkan haram oleh kebanyakan ulama kontemporari kerana ia memudaratkan kesihatan. Namun begitu, dalam sistem negara moden, kerajaan masih mengenakan cukai yang tinggi terhadap barangan ini atas alasan untuk mengawal penggunaan barangan ini dan juga sebagai sumber pendapatan negara. Jadi, persoalannya ialah, adakah cukai yang diperoleh daripada barangan haram ini dibenarkan dalam Islam? Ataupun soalan yang seterusnya adalah, adakah hasil tersebut boleh digunakan untuk pembangunan negara seperti pendidikan dan kesihatan? Oleh itu, untuk melanjutkan pembentangan ini, kami akan membincangkan isu-isu ini dari sudut maqasid syariah, implikasi ekonomi serta pandangan masyarakat sebelum kami membuat rumusan dan juga kesimpulan. Dari sudut Islam, prinsip asas menyatakan bahawa apabila sesuatu itu haram pada zatnya, maka hasil daripadanya juga haram. Ini bermaksud hasil jual beli dan cukai daripada barangan haram seperti arak, rokok dan vape adalah bermasalah daripada sudut syariah. Namun begitu, dalam konteks pentadbiran negara moden ini, sebahagian ulama kontemporari melihat isu ini melalui pendekatan maqasid syariah, iaitu objektif utama syariah Islam. Antara maqasid utama ialah memelihara nyawa dan akal. Rokok dan arak terbukti memudaratkan kesihatan serta merosakkan akal. Oleh itu, pengenaan cukai yang tinggi boleh dilihat sebagai satu mekanisme kawalan untuk mengurangkan penggunaan dan melindungi masyarakat daripada kemudaratan yang lebih besar pada masa hadapan. Dalam konteks ini, cukai tidak bertujuan menghalalkan barangan tersebut, tetapi sebagai langkah sad al-zara'i, iaitu menutup jalan kepada kemudaratan. Walau bagaimanapun, hasil cukai ini tidak wajar digunakan untuk tujuan ibadah khusus. Sebaliknya disalurkan kepada kebajikan umum seperti kesihatan dan pendidikan. So, dari konklusi ini, cukai haram daripada barangan yang haram akan mendapat hasil yang haram. So, bermakna kita perlulah mengambil cukai yang halal untuk mendapat hasil yang halal. Dengan ini, kita dapat mengikut jalan maqasid ataupun objektif utama syariah Islam dengan kebenaran. Seperti yang kita semua maklumkan, cukai merupakan salah satu sumber pendapatan utama kerajaan, dan hasil cukai ini digunakan untuk membiayai pelbagai sektor penting seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan juga kebajikan rakyat. Berdasarkan dapatan kajian kami, sebahagian besar responden bersetuju yang bahawa cukai terhadap barangan terlarang mampu menyumbang kepada pembangunan negara, terutamanya jika hasil tersebut diuruskan dengan telus dan berintegriti. Selain itu, cukai yang tinggi juga berfungsi sebagai alat pencegahan. Apabila harga rokok dan arak meningkat, ia dapat mengurangkan permintaan, khususnya dalam kalangan remaja dan golongan berpendapatan rendah. Namun begitu, terdapat juga kelemahan jika cukai terlalu tinggi. Tanpa penguasaan yang berkesan, ia boleh mendorong kepada penyelundupan dan pasaran yang gelap.
yang akhirnya merugikan negara dan membahayakan pengguna. Jadi, oleh itu, cukai sahaja tidak mencukupi dan perlu disokong dengan dasar lain seperti pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Salah satu kesan pengenaan cukai yang tinggi terhadap barang larangan ialah meningkatnya kes-kes penyeludupan dan kes-kes pengelakan cukai. Berdasarkan kajian kami, antara punca kenaikan kes-kes penyeludupan ialah harga barang yang sah terlalu tinggi, penguatkuasaan yang terlalu lemah dan sikap pengguna atau masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah tersebut. Barangan selundup bukan sahaja menyebabkan negara hilang hasil cukai, tapi ianya meningkatkan risiko kesihatan kerana barang-barangan ini tidak melalui kawalan yang ketat sebelum ianya masuk ke dalam pasaran. Selain daripada itu, pasaran gelap mengukuhkan rangkaian jenayah dan menyebabkan kes-kes seperti rasuah, penyeludupan rentas sempadan. Kajian juga menunjukkan penggunaan teknologi-teknologi digital seperti sistem stem cukai digital dan track and trace membantu mengurangkan kes penyelewengan cukai. Majoriti responden pula menyokong penggunaan sistem ini kerana ianya lebih telus dan mengurangkan risiko pemalsuan. Namun, kesedaran masyarakat di Malaysia masih lagi rendah dan pendidikan dan kesedaran berterusan perlulah ditingkatkan untuk memastikan sistem ini akan terus berkesan. Sebagai kesimpulan, isu pengambilan cukai terhadap barang terlarang tidak boleh dinilai secara hitam putih. Dari sudut hukum Islam, barangan tersebut sememangnya haram dan tidak wajar menjadi sumber pendapatan negara. Namun dalam realiti semasa, penggunaan cukai boleh diterima sebagai satu langkah kawalan sementara bagi mengurangkan kemudaratan selagi niat dan pelaksanaannya selari dengan maqasid syariah. Cukai ini tidak boleh dilihat sebagai galakan, sebaliknya sebagai mekanisme pengurusan risiko sosial. Walau bagaimanapun, kerajaan tidak seharusnya terlalu bergantung kepada cukai daripada barangan terlarang dan perlu mencari alternatif lain yang lebih halal seperti zakat, wakaf dan pengurusan ekonomi yang lebih cekap. Kesimpulannya, pendekatan paling seimbang ialah gabungan cukai, pendidikan, penguatkuasaan undang-undang dan kesedaran masyarakat bagi memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara tanpa mengaibkan prinsip Islam.